Good morning. Okay. So sekarang ni pukul 8.45 pagi dan kita nak terus pergi beli-beli barang. So ni tengah tunggu kereta turun dari atas. Destinasi pertama kita nak ke Philippine Market dulu. Lepas tu tak tahu lagi. Kita kena search. Tengok mana yang best untuk beli-beli barang. Kita breakfast dulu dekat KK Town sebelum mula shopping. Lepas tu kita jalan-jalan sikit. Orang kata Bataras ni kedai yang wajib masuk kalau kita nak cari souvenir Sabah. Tapi bila masuk tu dia macam biasa-biasa je. So kita pun teruskan perjalanan ke Anjung Kinabalu ataupun lebih dikenali dengan nama Pasar Filipin. Yang cincin je. Yang kecil-kecil lagi tak? Abang. Ada dari lain ke? So dekat sini barang-barang yang dijual kat sini semuanya sama. Oh baik. Cash ke? Nak QR satu air kelapa kecil. Besar lah. Besar-besar. Kelapa buat daripada ubat? Tak, air kelapa ni lah ubat. Asalnya kita plan nak spend lama kat sini. Tapi sekejap je dah settle. Sebab semua gerai jual benda yang sama je. Semua jual amplang, semua jual kuih cincin. So settle sekejap je kan. Nak cari tempat yang macam jual-jual macam mutiara, lepas tu bag-bag tu. Tapi bukan kat sini, kat mana Rupanya dari pasar Filipin tu kena jalan ke depan sikit saja untuk sampai ke pasar craft tangan pula. Dekat sinilah yang jual mutiara, bag-bag, lepas tu ada baju, souvenir, keychain. Dekat sini lagi best kalau nak cari souvenir. Nak putih. Putih. Bagi masuk dengan semua baju. Petang boleh mandi. Malam baru kita keluar pula. Nanti lagi pantai kan? Mana coklat? Masuklah dalam. Masuk dalam. Ni pokok koko ni. Rumah nenek ada ni kat belakang. Hop on, hop off. Kota Kinabalu. Ini tempat apa? Coklat. Buat coklat? Tengok. Oh, pokok dah bunyi. Ada pokok-pokok tu. Borneo Railway. Boleh tengok ni. Macam mana buat coklat. Sample. Ada skeleton. Skeleton. Boleh tengok orang buat coklat. Dia pilih. Mana? Tengah buat ke? Wah. Tu dia tuangkan coklat lah. Tu digetar-getarkan tu Awi. Ayah, kenapa Sebab dia getar-getarkan. Nanti ini kuman kat rambut. Okey. Tahu tak? Kita nak pergi dengan Nicole, kita nak habis tengok hutan. Nak snorkeling. Sebelah kan? Kan sebelah kan? Apa dia kata yang warna kereta tu sampai? Lepas tu, tiga nak makan. So coklat-coklat kat sini bukan coklat yang kita biasa makan. So macam tak tahu nak try ke tak. Tak adalah macam Kepero ke. Kan? So tak ada apalah nak beli. So kita try lah satu. Yang ni memang dia punya sendiri. Kiranya apa? Brand dia lah. 72 dark chocolate. Okay. Kita try. Dulu kan dekat rumah mama kan memang ada pokok koko tau. Even sampai sekarang pun ada lagi. So masa kecil-kecil kita orang memang makan koko tu. Cuma masa kecil-kecil dulu tak tahu yang koko tu yang dibuat jadi coklat. Dia boleh baca sejarah coklat. Ni fermentation, drying sampailah jadi coklat. So dia macam ni je. Kereta ni hari tu kita sewa start pukul 12 tengah hari. Dan esok kita punya flight balik adalah pukul 7 malam. Kita nak guna kereta sampai dalam lebih kurang pukul 4.45 macam tu. Dan dia akan charge kita 1 hari untuk lebih masa tu. So macam ni kita orang buat. Kita orang hantar dulu kereta ni hari ni. Sekarang nak pukul 12 dah. Okay, hantar dulu, settle. Lepas tu petang ni kita akan ambil satu lagi kereta, sewa balik 24 jam. Buat macam tu dia lebih jimat lah. So petang ni kita akan ambil kereta baru yang akan
akan guna 24 jam sampai esok pula. Lepas kita ambil kereta baru tu, baru kita sambung balik jalan-jalan. So sekarang kita rest dulu. Kita nampak swimming pool dekat level 11 dengan dekat level 12. So ingatkan dia swimming pool yang berlainan. Itulah saja check, rupanya swimming pool yang sama je. So kita ada gym kat sini. Scoot nak terbang, scoot. Tengah panas merembang ni. Tak panas ke ya? Hari ni ya mak tengah. Hari ni kakak dapat dia tengah main kolam. Okay, best ke? Best. Lepas tu berenang. Ibu tak tengok ni lah. Ni, ya. Sekejap. Panas, tapi boleh lah. Kita teman diorang ni sambil buat kerja. Lepas tu pemandangan pun cantik. Ya. Lepas tu daripada sini boleh tengok flight landing dengan flight nak depart. Tu ada Asia. Di Asia tengah nak berlepas tu kat situ. So okey lah. Healing sambil teman anak mandi. Kalau macam ni view teman anak mandi barulah seronok kan. Nampak gunung ganang, laut, lepas tu flight take off, flight landing. Ya, nak beli rumah kat sini. Oh, Malaysia Airlines tu. Malaysia Airlines nak terbang. Merahnya. Kalau merah mak ngah. Public parking untuk pergi Tanjung Aru. Ibu boleh sempat Antara spot paling cantik untuk tengok sunset di Malaysia. Tanjung Aru, Sabah. So semalam kita tengok sunset daripada rooftop hotel. Hari ni kita datang sini terus. Boleh pijak-pijak pasir dengan ayang. Piliong tengok nanti. Apa? Nak main apa? Kayak ke? Pantai apa? Guna? Tanjung Aru. Tanjung Aru, Pantai Guna. Oh, nak mandi tak boleh lah ni. Foreign RM10. Belah sana hujan. Sebaik belah sini ada juga sunset sikit. Cumanya ditutupi awan lah. Semalam kan kita boleh nampak clear kan. Tapi hari ni ada awan. Tapi still cantik. Dah nampak dah. Melayu cepat. Cok, cantik ke? Wow. Oh, sana, lagi sana. Jom. Tunggu ibu tak? Berapa ringgit Zara? 5. Sikit lah. 6. Ni, semua orang lari sebab hujan. Semua orang lari. Kita pun nak lari sebab hujan. Jom. Ya, matahari pun dah sinar. Hujan. Jom. Cepat Zara, lepas. Aduh, Wan. Lepas. Lari. Kita nak cari benda-benda yang kita tak pernah nampak dekat Semenanjung. Nak ni? Nak ni mama dah beli sedap. Nak. Okey, so tadi hujan, kita terus balik hotel. Lepas tu kita tak keluar dah mana-mana. Singgah Speedmart beli makanan-makanan yang kita boleh makan lah untuk alas perut. Dan sebenarnya tak lapar sangat pun sebab petang tadi dah makan nasi ayam kan. So itu sajalah untuk day 4 in Sabah. Esok last day. Kita akan pusing dulu tempat-tempat yang menarik sebelum balik esok malam. So see you tomorrow. Tak pasal ke Zara? Kali naik 5 orang sahaja. Nanti berbasuh. Nanti berbasuh. Nak jom cari toilet jom. See you next